Okay, mari ikut kami. Kita paling pro. Tentang seorang lagi senang weh. Kaki kat bawah je. Macam ni kau dah stabil. Macam tu penutup drama. Bye. 50 sen babai. 50 sen tak salah. Oh. Kita kena bercakap ke? Tak ada lah. Nak balik dah. Nak balik daripada City Wangser. Nak pergi buat air. Go to another place. Cik, ada please baik. Dia buat apa tu? Pusing ke? Kan dia pada laju. Benar je. Nanti aku kosong aku call. Orang dengar apa sejuk? Fokus ni basically cerita tentang pengalaman kan. Kau cerita dulu. Nak cerita tentang apa? Jadi pengalaman kau sepanjang tahun ni. Kenapa aku selalu? Kau yang punya idea. Kau yang cakap tadi nak buat fokus. Ni lah. Kau yang bagi tajuk. Aku. Senyum dah baik. Sepanjang 2025. Sekarang dah berapa bulan? Baru 12 hari bulan dah ni. Ini dah sehu. Dah 4 bulan lah tu. 3 lah, 3 bulan 12 hari. Okey lah 3 bulan 12 hari. Kita nak cakap macam tu. Selama 3 bulan 12 hari dah kerja belakang. Macam tolong sebab banyak cuti. Setakat ni banyak cuti sama suka. Tapi bosan gila main rumah. Tak bosan. Ya, kau buat apa weh? Tidur. Tak tidur pun. Duduk rumah. Puasa duduk rumah lah tu. Raya. Masak. Tak kau masak ke? Sembang. Masak nasi lemak tu. Masak bubur tu. Oh lah. Kau pandai masak tu sekarang? Tak aku. Tak pandai masak lagi. Kau buat kita. Buat kita. Kita tak boleh dengan masak ke? Pandai kan? Kau pandai tu masak je kan? Tak, nyawa orang. Senang je. Itu nenek pun boleh. Macam ni. Ni balik kira. Okey lah, tahun lepas. Berapa tahun lepas? Lupa lah tahun ni. Aku lupa sebenarnya. Tahun lepas kan panjang
dah bulan 1? Bulan 1 Bulan 6 Oh, sana boleh go. Lepas habis exam. Tu lagi boleh. Oh, alasan ni. Pergi Sawi kat SCC. lah KCC Petrosite. Awal bulan 1. Lepas tu Hujung bulan 1. Sem sekejap, tiba jumpa balik 29 bulan dekat. Jangan sebut nama kan no. Dekat Pang Sepuri Sentosa Tak tinggal. Pang Sepuri Sentosa. Ya ke? Macam lain sih. Betul lah. Betul lah weh. Betul lah. Sentosa. Alright. Tingkat 4 padahal dah 35 lah. 35 masih kaki. Ya Allah. Tapi ingat lagi hari pertama tu tiba pergi mall tu. Sesat-sesat. Dah lah pakai suruh sarung. Ya. Sarung. Banyak kan lagi mall pun. Kita kena jalan-jalan. Macam nak cari barang. Sikit lah cara cari barang. Dengan peti ais tu dia nak buka je. Lepas tu selesai. Esoknya terpis. Esoknya terpis. Sebab tu cari apa? Setiap pagi tak bangun awal. Kita tak balik kan setiap minggu ke? Minggu sekali. Oh, ini balik kita tak balik. Kau balik lah juga. Aku tak rasa aku tinggal kau seorang kat rumah aku ni. Cakap. Tak, aku tak balik sebab ada Syah. Oh, yalah. So macam ramai-ramai. Macam puasa je. Kakak kau masa sebelum puasa ke sewaktu puasa ke Sewaktu. So sebelum akak puasa kita pergi Ipoh. Aduh. Padahal baru jumpa juga. Yang Ipoh tu sekali dengan rumah Mai je. Aku lupa tu. Tak. Syah je. Syah je? Orang. Tak. Sekali dengan rumah Mai ke? Tak. Rumah Mai tu ada kat aku sekali. Oh, rumah Mai. Tu apa? Tu raya ke? Tu raya. Yang waktu Ipoh tu yang waktu cemok Taisha tu ke? Ke tu pergi rumah Mai? Tasha. Yang tahan rumah Mok. Tahan rumah Tak. Waktu tu ingat tak yang dia tak bagi Syah balik tu? Yang tu esok kita pergi mana? Faham ke? Faham. Macam mana kita pergi Ipoh kita random gila. Ya, pagi-pagi. Kita malam tu dah lah. fikir Kita lah. nak malam tu. Baru tak jadi. Lepas tu malam tu dah fikir Ipoh dah pergi. Dia cakap bilik aku. Dah pilih dah nak pergi mana apa semua. 7 pagi tu tak tahu bangun. Kau mesti bangun kan? Kau Aku bangun lah. bangun. Lepas tu kau tak nak bangun. Aku tak suka kerja dengan orang. Masa dah tengah hari. Tak ada tengah Aku 11 8 pagi lah. 8 Oh, lah. 8 Pukul 8 lah. Macam lambat ke? Aku rasa macam dah pukul 10. Tak, pukul 8. Pukul 8 macam tu baru. Tak, tapi kita fikir macam dah pukul 4. Kita fikir pukul 4 pagi tu dah gerak. Tapi yang lambat Kita fikir pukul 5 pagi, 4 pagi tak ada gerak. Tapi lepas subuh semua tidur. Ya dah lepas semua tidur balik. Semua tidur balik. Lepas tu 8 pagi tu bangun macam tak nak pergi ke tak nak? Aku tak nak. Aku nak je tapi korang tak nak. Baru terus siap pergi. Kita pergi. Maksudnya pergi. Jam sebab ada lori tumpah. Buat lah ya Allah pada sekejap. Padahal sekejap je. Ini suka lagi dekat. Random lah. Sampai lah pukul 11 lebih ke 12 sampai dekat tempat naik basikal apa nama? Lepas tu malam tu balik ke petang tu balik? Malam tu. Sebab tu buat apa dah? Yang report kat yang Ipoh tu. Sebab nak charge phone. Charge kau? Tak rasa aku charge. Ya charge. Kalau Ipoh tak tahu nak buat apa. Kenapa tak tidur? Tak ada duit. Timbang nyewa lagi. Gaji ceput. Tunggu gaji tau. So padahal tak sangka gaji aku tak sampai 500. Macam mana boleh surprise ya? Tunggu gaji. Tumpah. Itu bukan upah dah. Tu macam dek makan dia. Dek makan tak cukup. Dia macam Ya orang okey lah. tak ada duit sisi-sisi orang. Okay, lepas tu sampai bulan 6. Bulan 6 pada akak kau pergi itulah Pahang lah. Pergi Johor dah. Johor tu macam actually bila fikir balik idea tu sebenarnya tak wajar. Lepas sebenarnya kita pergi Johor tak buat apa-apa pun. Raya je kan? Sampai malam. Lepas
rumah kahwin akak. Pahang lah. Lepas Pahang terus Johor. Pahang Johor. Kau jauh sih. Bapak tu nak rumah kahwin akak. Kita tak berhenti rumah terus ke Johor kan? Dari Johor. Macam mana mak kau? Macam mana kau cakap dengan mak kau lah? Pagi tu kita bising dengan dia. Kita pernah pergi Madini, tak pernah pergi Madini. Untuk ni dia pun macam tu lah. Sebab kita selalu bising dengan dia. Dia macam call lah mak dia ataupun WhatsApp ke. Betul kita tak pernah datang lah. Tengok saya kita expect sampai malam. Sebab waktu tu jauh gini daripada Pahang ke Johor. Oh tak, aku ingatkan cakap mak aku macam malam tu, pasal malam tu nak gerak balik juga. Pasal mak kata tidur je lah, esok pagi baru gerak. Saya memang sampai malam. Padahal sampai malam juga. Lepas tu mak ayah dia gigih lah buat kita jalan-jalan Johor. Malam-malam buta aduh. Tengah keluar ya Allah. Ya, kita ingat yang Syah kena pandang tu. Oh tak Tak baik. Aku kena pandang. Aku tak perasan lah. Lepas kau hantar video tu baru aku tahu. Ya, aku tak perasan tu. Tak tengok balik dah pula. Serius. Dia pun cakap dia slow-slow. Kita kalau bising dia pekak. Macam buat lah balik. Macam tak apa respon. Ya, aku tak dengar juga. Lepas tu terus bawa benda lain. Kesian dia. Dia suara kuat pekak. Lepas Syah balik kita pergi mana? Tak ada. Sebab macam balik tu tak Dah nak habis dah. Lagi 3 minggu je. Oh, yang kita pergi KL je lah buat spread. Lepas tu kita pergi Patah ni balik. Kita pergi Kerja yelah Gen Z. Best day Gen Z Waktu tu kita menipu tak baik. Kita waktu tu macam apa, Macam mana cerita ni? kita macam lantar lah, minta cuti juga. Lantar. Sebab kita takkan dapat yang RM50 tu, yang attendance penuh tu. So macam kalau lambat cuti je lah, tak pernah cuti. YOLO je lah. Lepas tu tu payroll. Payroll. Oh, main approve pula. You know. Aku yang nak menanya tu takut. So baik dalam apa, supervisor semua tak lagi. Oh, tu dah lah waktu kan kita minta. Lepas tu tiba dengar dia orang bising. Sepatutnya kena tanya SV dulu baru boleh dah tak payroll. boleh Boleh ramai-ramai. Tapi kita minta malam tu, esok tu dah approve kan? Dah apa bising? Lagi apa kita lain apa? Lain Department. Tapi pagi tu aku tanya, kenapa nak minta tu? Saya nak ambil duit orang nak sama belajar. Sebab dapat sama belajar dong kalau tak dapat. Kau tak dapat. Awak tak dapat benda ni. Siapa tak kantoi. Satu hari ni Masa tu Syah tak ada. Syah dah tak ada. Ujung lah. Dah 3 minggu je. Berani sikit kita. Lepas tu dah nak ambil lagi teruk. Ni nak pergi. Mimi nak pergi. Oh ya tu. Nak pergi beli apa? Beli tandas lah. Aku nak pergi beli barang memang cik Aizah boleh beli. So korang pun tiba-tiba ikut tau. Kenapa macam mana korang boleh ikut? Mimi nak pergi hantar dekat SSM eh? Zezai. Yang Aku Jadi beramu kat luar tu. dah lah dengan yang baru tu kan. Oh ada tu tu kan. Masa aku pun tak takut ketak. Saya nak beli tu. Awak nak naik apa? Dengan kawan saya. Sampai dia bagi. Lepas tu naik kereta kau kan? Yang kita aku. Pasal best gila. Jalan-jalan. Aku rasa lagi seminggu lah tu dah nak habis. Kau tu macam lantar dah nak habis dah. Aku ingat depan cik botak yang gemuk tu. Tak ingat yang tepi jalan tu. Yang comel. Kau tak ingat Amy? Masa tu dah nak sampai. Amy tak rasa lawak tu. Aku tak ingat. Pakcik botak yang gemuk. Lepas tu aku punya evaluation ujung-ujung tu sumpah lagi strict tau. Padahal aku nak ambil yang kau stress gila tu. Lepas tu diorang boleh Dia nampak tanya aku nak macam nangis. So diorang lepas aku ambil evaluation tu, dia kata ni kau okey kan sebenarnya. Macam aku tak tahu lah sebenarnya. Aku macam stres dan sakit hati juga lah sebenarnya. Tapi nak tak kau lah. Ya, aku rasa memang evaluation ujung-ujung tu memang aku pun nangis weh. Semua strict gila. Aku tak menangis tu kan depan mana. Alah, saya sakit hati. Keluar-keluar kena marah pula. Ada sama kerja ke? Evaluation tu sangat tak sepatutnya. Ya, lepas tu tak ada kena-mengena. Tak nampak lagi panggil je. Maksud macam lah dia buat evolution tu pasal dapat sejuta. 1,000. Tak ada je pun. Dah tak dapat. Tak ada tu. Ish. Aku nangis cakap mak aku. Tak dapat pun. Ni cakap campur masa Maksudnya kau dapat 200 macam tu. tak sampai 200 Dia 300 lebih bahagi 2. 100 setengah. 100 setengah tu sehari kerja orang je tau. Macam mana weekend je aku tak hidup. Dah sebulan tau. Diorang guna-guna kita. Nabil dah boleh gempak. Buat review. Berani gila dia. Dia selalu kena marah. Bapak kesian tu. Diorang selalu kutuk dia. Yudo aku pun selalu dengar nama dia. Dah lah
je saja kata degree. Habis aku degree sama je aku macam tu. Kena jadi asal lagi aku ni. Kau kan aku dah usia CNT. Bukan CNT kau apa? Dah lama. Bahas. Itu yang jam ni. Awak apa? Okay, lepas tu Alhamdulillah. Biar lepas tu yang raya haji. Kita raya haji je. Raya haji? Ya, kita raya haji. Raya haji kat mana? Raya haji kamu masing-masing kan? Kita dah habis. Tapi waktu tu kita nak raya haji. Kita dah habis dah. Lepas tu raya haji lepas tu. Raya haji jadi apa? Jadi oh, lepas raya haji lah kita gitu. Raya haji kita pergi Lego. Aku ingat dah bincang dekat tu pasal malam Siti semua. Kita buat juga. Park tu. Semua jadi saya kena balik. Kumpang dah tempat terbang dah pergi je. Kita dah beli tiket awal-awal kan. Sebab nak jadi. Sebab kena pergi. Sebab kita nak tiket murah tu. Tanya mak bapak semua dulu. Boleh tak? Semua macam pergilah. Bukan kita beli dulu ke baru tanya? Aku tanya dulu. Aku memang tak tanya kan. Kau rasa kau payah lambat lah beritahu. Lepas tu dah tanya sebab pergi. Lepas tu kita beli sebab waktu tu tiket murah. Murah. Beli 3 free 1. Kau tak sabar gila pada tu. Pergi. Lepas tu korang pergi rumah aku. Korang pergi rumah Ini lah. Aku pergi Shah Alam dulu sebab nak ambil barang semua. Tu jadi beli ikut aku. Lepas tu gerak rumah aku. Relax je. Rehat. Lepas tu pergi gerak Johor. Agak petang tu. Sampai rumah Dini. Kau main sampai pagi tu nak pergi Johor. Ya weh. Supaya mak kau berfikir rasional. Kita kuat. Ya aku boleh agaknya pergi pagi ni. Kita dah gerak Johor. Lepas tu nak pergi Lego. Nak main lagi. Lama gila kita main pagi sampai petang. Baju basah-basah sana.